Betul ke sukan futsal dah mati? Tengok ramai je main. Penuh. Tengok penuh gila hari ni. Parking pun sampai ke depan betul. Betul kan? Bercerita sikit lah JC apa ni? Ini JC Vela Ini edison yang baru, edisi Komu. Nampak tak? Harimau, barulah garang. Mantap. Okay, Assalamualaikum guys. Aku Fahmi dari TBS Sports. Alright, hari ni TBS Sports kita tak ada booking. Okay, kita free je hari ni. Tapi hari ni aku nak terjah satu perlawanan persahabatan futsal lah di antara dua tim, which is tim yang represent jenama masing-masing. So jenama sukan ni boleh kata aku, dua jenama sukan ni adalah jenama yang sedang meningkat naik lah. Okay, so korang nak tengok, aku pergi tengok perlawanan persahabatan futsal apa, so korang boleh layan video ni. Alright, jom. How are you, Fahmi? Good. Baik. Okay guys, kita dah sampai dekat Uptown Sports Bangi. So agak bising sikit sebab atas tu ada, dia ada pounding kot. So perjalanan tadi boleh kira hampir masa 40 minit juga lah. So ni ada banner ni, dia orang ada buat Bangi Futsal League dengan Bangi Netball League lah. Actually Sports Center ni dah, tak salah aku dah lama ke lah. Masa aku zaman aku belajar lagi dah ada. Aku tak ingat dia orang ada court kecil berapa, tapi dekat FIFA court tu game tengah start dah tu. Kita dengan Daniel. Tak main lah? Tak main lah? Main 10. 10. Mainnya Emerald. Baik. Tak mampu aku ni. Apa dia? Tak mampu main untuk Vela. Apa? Tak mampu main untuk Vela, tak power. Agak bising guys. Kalau bising sorry lah. Tak salah aku, dia orang ada futsal court, dia orang ada 1 2 3 4 5 6 7 lah futsal court. So futsal court kecil lah Court kecil ada 6. Tapi dia orang macam multi-purpose sports center juga lah. Okay. So aku datang nak terjah game ni lah sebenarnya. Game antara Komu bukan Komu, Vela dengan juga Kaif. Kita jumpa member sekejap lah. Sorry lah. Ni abang fotografer kita. Hari ni kita ada fotografer Baik. Ada spek baru. Gila. Dia dah jadi Fahmi 2.0. Right, ni kita punya intern Vela, betul? Intern Vela, betul. Mantap. Dan juga intern TBF. Juga TBF kak? Alright. So hari ni Hari ni ada apa? Hari ni kita ada perlawanan futsal FIFA Court yang Vela X Kif. So perlawanan sudah berlangsung. Korang boleh tengok kita punya owner Vela rancak bermain. Tengah beraksi Oi. Mantap. So Fahmi, tak main Fahmi? Tak apa lah. Kita buat vlog je. Okay. Interview orang lain pula. Saya berjumpa Faisal Vela Faisal Vela baik Nampak hari ni saya gol 2 Oh dah gol 2 Kalau tak boleh tadi memang tak ada gol. Boleh cerita sikit lah JC apa ni? Ini JC Vela Ini edison yang baru, edisi Komu. Nampak tak? Harimau, barulah garang. Mantap.
Hai. Woi, ini kan. Satu yang bagi ni. Ha? Yang bagi ni tadi. Dia bagi awak ah? Pelik lah. Alamak. Dia tak nak bagi ni. Tak masih saya. Saya nak buat ni juga. Saya nak buat ni juga. Betul lah. Hai. So sekarang kita bersama tim Vela Ni dah berapa dah skor ni? Nama? Ha? Nama saya Menor Afif. Boleh follow lagi. Berapa skor? Berapa skor? Dua Sekarang 3-1. Sekarang 3-1. Kejap lagi saya masuk. Saya gol lagi 1 hat-trick. Oi. Kita tengok dah lihat dah Saya 2. Saya 2 biji. Awak 2. Hai. Ni geng-geng tim Vela ni. Sini brand Vela ni member aku je actually. Tapi aku pun ada role aku lah. Role aku dalam Vela agak. So aku perlu bagi support lah. Tapi aku tak jumpa budak-budak Kaif lah. Kadang-kadang dia orang bawa dia orang punya apa? Dia orang punya kasut futsal. Tapi aku tak nampak lagi dia orang kat mana. Mana Hei. Awak dah duduk ah. Tak penat lah. Ha? Tak rasa. Tak rasa? Habis kena keluar? Kena keluar. Kata 2 jam. Ni pakai soken apa ni? Biarlah pink-pink rumah punya. Ini tak ada sponsor, kita pakai rumah punya. Oh ya. Baik. Okey, baik. Itu salah satu produk Vela. Iaitu Stoken Lifestyle. So hari ni semua pakai Vela Banyak sikit Stoken. So tim Vela hari ni wajib pakai Stoken Vela. Kuning ada, biru ada. Mantap lah. Kita pergi jumpa owner Vela. Ni jumpa dulu. Okey, awak nak pakai Stoken apa? Okey, Vela. Yeah. Baik. Owner Vela ni dia ada keluar Stoken tak. Tak dulu. Ke video sikit orang menunggu aku ni. Apa? Orang Oi. siapa dia tu? Star betul awak Ada orang urut dulu masuk. Wey. Tak tahu dia nak apa. Ha? Dia selalu dia nak sesuatu tu. Dia nak ada satu Kalau dia nak menang ke, nak suruh aku bagi dia kasih percuma ke, stocking percuma tak tahulah. Okey. Ni dia order Vela. Okey Mak Okey. Okey, Akun. First time kita buat friendly FIFA Court. Mokok So hari ni kita buat friendly antara Vela dengan juga Kai. Jadi korang boleh komen orang nak team mana pula yang friendly dengan kita orang. Alright, baik. Boleh cerita sikit Stoken? Macam balik tu. So kita sekarang keluarkan Stoken color-color yang kita panggil trendy sock. Jadi kau tengok sekarang kat kaki aku Stoken color orange. Kita ada pink, kuning, kita ada biru, kita ada nude. Jadi macam-macam colour lagi kita orang ada. Korang boleh check out nanti kita orang punya posting. So Stoken ni kau boleh pakai kat apa-apa sukat. Sekarang kita orang pakai kat futsal, bola sepak boleh, pickleball boleh, bola tampar boleh, semua sukan boleh. Jadi korang kalau yang dah tengok video ni nak grab, DM je kita orang. Baik. Kalau korang tengok dekat Uptown Sport Bangi ni, di hari Jumaat ramai tu main futsal. Siapa kata futsal dah mati Sukan futsal dah mati Daniel, betul ke sukan futsal dah mati? Tengok ramai je main. Penuh. Tengok penuh gila hari ni. Parking pun sampai ke depan betul. Betul kan? So actually ramai je yang main futsal lagi, betul tak? Minta Vela buat liga baru. Okey. Vela buat liga baru. Alright. Ramai kata sukan futsal ni macam dah mati kan. Tapi kalau korang tengok dekat Uptown Sports ni actually ramai je yang main futsal lagi. Sebab apa? Sebab court kat sini penuh je. Hujung-hujung minggu. Kalau weekdays tu mungkin tak ramai lah. Tapi untuk Jumaat malam macam ni actually ramai je yang main. Kalau korang tengok okay, kalau korang tengok ni FIFA Court, ada orang main tu court kecil. Kau nampak daripada sini aku pakai
pakai Osmo je kan. Maknanya dia bulan tampar. Tapi kalau tengok court futsal penuh je. Ramai je yang main. Apa yang orang kata orang dah tak main futsal. Okay, sekarang kita nak pergi cari Kai pula. Tadi kita dah tengok Bella. Kita nak pergi tengok cari owner brand Kai pula. Right. Rumah tengah beraksi Actually FIFA Court ni pun okey ke sebenarnya. Sebab dia kalau permainan futsal yang betul, dia orang tak main dekat court kecil. Cakap Malaysia banyak court kecil kan. Tapi kat Malaysia macam banyak court kecil, tapi sebenarnya sukan futsal dimainkan dekat court yang luas lebih luas daripada court kecil yang selalu korang tengok dekat futsal center macam ni. Kat Sport ni ada satu. Satu court kecil dia orang tak salah aku ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kot. Banyak. Baik bang. Oh main tu Kai ke? Dekat. Ada kasut tak? Tengok sikit. Kasut tak try lagi. Dah try lagi Kasut sendiri bagus. Oh, sekejap lagi nak try lah ni. Lagi try. Kita try. Baik. Memang kena try. Tak. Okey, kita bersama co-founder Kai Okey, hari ni kita ada apa? Kita ada friendly dengan Bella. Okey. Kai, lawan Bella lah. Alright. Nampaknya sengit. Sengit kan? Sengit Tapi yang letak sekolah lah. Tak sekolah kan? Sengit kan? Okey, mungkin nak tanya korang macam Kai sendiri kan. Macam mana korang boleh timbul idea untuk buat kasut futsal? Kasut futsal. Okey. First sebab kita ni dengan my co-founder memang suka main futsal lah dari dulu lagi. And second, kita nampak futsal ni memang culture lah dekat Malaysia. Culture tengok, kalau tengok semua kat sini memang futsal takkan mati lah. Okay. Lepas tu kita realize tak ada local futsal shoes or local futsal brand. Why not? Macam ni lah. Short story lah. Sorry Okey, lepas ni mungkin kita boleh review sikit lah. Boleh. Tengok sikit kasut Kai ni macam mana Boleh, insyaAllah. Alright, mantap. Alright. Itu lagi actually tujuan aku datang ini nak tengok bukan just nak tengok geng Kai dengan Bella main futsal, tapi aku nak tahu lebih lanjut lah tentang produk-produk sukan lokal ni. Macam Bella dia banyak fokus on stokin, baju and all kan, jersey. Untuk Kai pula dia fokus kepada kasut futsal, which is bagi aku rare lah. Aku tak sure dulu, mungkin ada juga brand-brand futsal, kasut futsal yang lokal, tapi aku tengok Kai ni dia bawa macam nafas baru juga untuk kasut futsal lokal. And aku dah pernah tengok dah macam dekat social media, design dia orang quite nice juga tapi aku nak tengok lebih dekat lagi tentang produk Kai ni. So macam mana rupa depan mata aku sendiri. Okay guys, selain futsal, dekat Uptown Sports ni pun ada volleyball Apa yang best pasal futsal center dekat Uptown Sports ni, diorang punya court ni diorang boleh ubah. Macam ni boleh futsal, boleh volleyball, boleh netball, boleh. Macam ni dia set up untuk volleyball. So kalau kau tengok netball pun ada. So dia very multi purpose Bagi aku business model dia orang quite bijak juga kan. Sebab tak ada dia macam fokus pada futsal saja. Tak salah aku masa aku baru datang Uptown Sports ni, dia orang banyak fokus on futsal. Tapi nampak sekarang dia orang dah ubah sikit dia orang punya, orang kata apa tu, business model. So mungkin sebab aku nak kata yang game futsal mungkin dah slow sikit mungkin dengan kedatangan pandang-pandang bola kan. Tapi ada lagi orang main futsal sebenarnya. Tapi macam center Uptown Sports ni, kena ni dia orang kena survive.
So that's why dia buat court multi-purpose macam ni. Ganas juga jersey Komu ni. Harimau Keluaran Villa. bintang. Harimau bintang, harimau bangi. Harimau bagi Tengok sikit Stoking Villa ini. Showcase Stoking Villa. Saya dapat warna biru. Biru Biru. So hari ni siapa yang datang main dapat Stoking ni? Baik. Sponsor atas bawah. Atas bawah baik. The best boss hari ni. Best bos So bos tengah beraksi. Kita kacau fotografer sikit. Simon hari nak snap gambar Stoking Villa ke? Ya. Hai. Saya Stoking. Apa? Saya Stoking. Hai. Macam mana? Segah penat lah. 2 kali cukup lah. 2 kali cukup lah No intensity. Apa? Intensity. Intensity. Komen sikit. Tadi main bola pakai Stoking Villa macam mana? Terbaik. Hampir skor. Hampir skor Tapi hampir skor. Macam mana dengan keselesaan Memang semasa? Yang penting dia selesa fit. Yang penting fit lah. Oh, Lepas tu dia terus ngam. terus ngam Nak tunggu 2-3 kali pakai. Baik. Terbaik. Tak. Bella terbaik. Mantap. Mahal ke situ ni? Sorry again macam tak nampak sangat aksi lah because aku pun pakai apa pakai kamera Osmo Nano aku hari ni, so macam tak nampak sangat lah sebab kamera ni tak boleh zoom. Nanti lah tunggu aku beli vlogging kamera yang better sikit. Hari ni boleh kata Uptown Sport ni meriah agak lah. Memang meriah pun, penuh dengan orang. Aku selalu kat kadang buat job kat sini. Kadang macam diorang ada buat liga kan, Bangi Futsal League. Kadang dia orang buat liga Bangi Futsal League, kita orang juga yang cover untuk video kan. So masa aku baru start TBS Sport ni, diorang lah yang banyak bagi peluang kat aku. Start business recording match ni. So tu antara liga pertama lah yang liga pertama lah yang aku cover video. Ni intern Villa. Macam mana intern dengan Villa okey? So far okey lah. So okey Tahu ada insan bernama Fahmi selalu marah saya lah. Dia memang marah betul tu. Marah tu biasa lah. Kita nak beri terbaik. Itu kita marah sikit lah. Betul. Baik. So far Okey BF terbaik. Ni pancing banyak. Okay guys, game dah habis. Game dah habis. So aku nak pergi tanya balik. Aku nak tengok. Aku betul-betul nak tengok kasut Kaif ni macam mana. Dari segi design dia. Sekejap lagi kita jumpa lah. Okay, dia orang akan ada sesi bergambar Okey game hari ni okey Bos Kaif. Bos Kaif okey Okey. Tak ada angin-angin Tak ada. Tak ada baik. Gila. Mantap. Okey. So harap-harap lepas ni boleh buat lagi macam ni lagi. Sabar nanti bawa kat edit kita pula. Mantap. Dah. Untuk mengenai semua kita buat sekarang kat Uptown Sport. Next kita akan main pula dekat belah PJ. Baik. Actually untuk macam bisnes-bisnes yang zaman sekarang kan, dia orang banyak orang kata tu banyak fokus on collaboration lah macam ni. So memang kadang-kadang brand sama pun, brand yang keluarkan barang-barang sukan kan, tapi dia orang buat satu kolaborasi lah. So zaman-zaman macam apa, persaingan sihat tu bagi aku baik lah. Dia walaupun brand yang berbeza, dia tak ada bermusuh kan. Kita nak pergi tengok kasut Kaif sikit. Macam mana hari ni okey Okey. Hai. So ni jersey apa ni? Level up. Lepas ni kita ada founder kita kat sini. Tak, dia nak tahu. Come on. Dah tahu. Honda. Okay, ni jual lagi ke jersey ni? Tak, ini jual tapi yang ni mostly for our level up session lah. Oh, okey, faham. Macam Bella kan ada bagi diorang, cuma ada bagi kita. Alright. So mungkin boleh tunjuk sikit kasut ke? Kita nak tengok sikit. Kasut dia. Ni kasut prototype ni. Oh. Baru pakai ni. So ni apa nama kasut ni? Kasut lah. Sub-Zero. Sub-Zero Sub-Zero. Dia ringan. Ni
premium synthetic leather tau. Alright. Nice. Dengar. Ha? Ingat macam dari segi keselesaan tu macam mana? Okay, not bad. Not bad. Time pakai memang rasa ringan. Maybe sebab previous kasut sedap bunyinya. Alright. It's local guys, support them. What? Support us. Alright. Support futsal Malaysia. Tu je. Baik. Ciao. Jam tu. Okay. Ni salah satu kasut Kaif. Ni diorang panggil Sub-Zero. Okay. So this one bro, this one premium apa, kangaroo leather ke? Tak. Ini synthetic leather. Tapi Synthetic kita leather. ambil yang almost thickness sama as K leather lah. Alright. Aku yang tak pakai dan tak main sangat futsal pun nampak kasut ni nampak selesa lah. Serius. So in terms of design bagi aku memang nice lah. Boleh cakap? Boleh. Ni semua dibuat dekat Malaysia tau. Design Malaysian punya talent. Oh, ya? Semua talent. Ni buat kat Malaysia juga. Semua dekat Malaysia. Semua Malaysia. Kalau kita boleh tengok made in Malaysia ni nampak. Nampak kan? Okay. Nampak sikit tak? Nampak sikit lah. Okay. So kalau you buat dekat China semua dia orang tak boleh tulis made in Malaysia lah. Oh, dengar guys. So actually aku punya first impression actually aku ingat memang brand Malaysia. But Brand Malaysia memang brand Malaysia, but aku ingat macam like dia orang produce dekat maybe Thailand ke Vietnam ke, but daripada bos sendiri produce pun kat Malaysia guys. So apa reason tu tak support guys? Baik tu. Sumpah baik gila. Support Kaif, support Bella. Support Kaif, support Bella, support futsal. Malaysia jangan kasi futsal kita kena naik. Everyone kena naik. Tapi betul le orang cakap futsal ni dah mati kat Malaysia. Tak. Futsal mati cuba tengok situ. Tengok semua ni. Kau cakap ni Friday night tau. Friday night cakap futsal mati. Tengok. But still playing Ada culture. Dia orang still main futsal lagi sebenarnya Betul. Walaupun like orang kata bola padang sekarang dah jadi trend apa semua kan, but futsal still ada main Betul. I agree lah. Football tengah naik tapi futsal tengah mati. Futsal I predict akan naik balik. With Malaysian punya team pun dah akan naik. Kita akan naik sama-sama. Alright, nice. Thank you. Okay guys, tadi kita dah tengok kasut Kaif. So daripada aku punya video ni, korang rasa apa pendapat korang tentang design dia? Bagi aku untuk yang best sekali lah, bagi aku pasal kasut Kaif tu tadi is dia produce kat Malaysia guys. So dia just bukan macam brand yang orang kata tu apa, okay you brand Malaysia tapi kau ambil kasut dekat China lah, dekat negara-negara lain kan. So bagi aku korang kena support guys. Bila brand-brand macam ni dari segi design, bagi aku diorang tak ada buat buat design yang macam asal boleh kan. Dia tak buat design yang asal boleh je. So korang kena support bagi aku. Tapi aku lupa pula nak tanya harga tadi. Harga kasut futsal dia orang berapa. Tapi aku pernah, tak salah aku memang berpatutkan lah. So korang kena check it out. Mungkin korang Google je, tengok kat social media ke berapa dia orang punya harga kan. Korang boleh dapat idea kat situ. Nampak lepas game Kaif dengan Bella tadi, terus ada masuk satu slot guys. So apa maksud korang futsal dekat Malaysia ni dah mati? Orang still main guys. Ni aku turun kat bawah kot, bukan aku tengok kat social media je. Alamak, Weh, ini team Emerald pula join. Alamak. Saya minat lah jersey ni. Boleh lah, beli. Ada buka order? Ada dah. Beli dah pakai. Dia dah pakai Tengok tu. Tadi main dekat FIFA Court ni sambung lagi. Awak bila nak masuk ni? Tim ni kalah tadi. Syabis kau penalti dengan aku, malu aku. Okay guys, aku rasa aku nak end vlog ni dekat sini lah. Aku nak lepak dengan diorang, tengok diorang main futsal kan.
So aku harap yang tengok ni support lah TBS Sports. Selain konten-konten, maksud aku konten-konten match recording kan, yang korang yang korang book dengan kita orang, korang boleh layan sekali vlog. Lepas ni pun kita orang ada banyak lagi vlog yang kita orang nak buat. Okay. So kalau korang ada suggestion nak pergi mana, korang boleh bagi tahu dekat komen lah. Alright. Okay. Itu saja daripada aku. Bye.